Assalamualaikum guys. Hari ni Pak Murad nak masak daging goreng kunyit campur kacang. Ni Pak Murad dah masukkan minyak tadi ni. Jadi Pak Murad hidupkan api . Bila dah panih minyak ni sekarang, Pak Murad masukkan barang yang lain-lain. Minyak pun dah panih. Jadi Pak Murad masukkan bawang ni dulu. Ini bawang putih sama bawang merah ni. Bila dia dah garing sekarang, Pak Murad masukkan cili api sama kunyit pula. Pak Murad nak masukkan dia punya kunyit sama cili api. Tunggulah dia melogak. Melogakkan Pak Murad masukkan dah dagingnya pula. Tadi Pak Murad silap cakap. Nak masuknya dulu sos sotong. Masuklah sos tiram. Sudah masuk sos tiram ni, jadi Pak Murad nak masuklah daging. Daging ni dah gobui, dah lembut. Ini lembut gila ni. Ni daging dia. Lembut gila. Tunggulah dia. Koring sekarang, barulah kita masuk yang lain-lain. Nampak dah melogak ni, Pak Murad nak bergaram lah. Garam secukup rasa. Pak Haji naik motor pun secukup rasa. Pesadap dia pun secukup rasa. Jadi ni Pak Murad nak masukkan kacang dia pula. Nampak koring baju, masuklah kacang. Kacang muncis. Tu dah. Tunggulah dia melogak. Melogak sekarang nampak koring, Pak Murad masukkan barang yang lain pula. Jadi dia pun dah koring. Pak Murad masuklah yang lawa-lawa ni pula. Merah sama hijau. Cili besar dah dipotong. Kan lawa nampak aja. Sekejap lagi Pak Murad engkek lah ni. Pasal dia dah masak. Ni Pak Murad engkek lah nampak. Dah tutup api je lah. Guys, inilah hasil Daging goreng kunyit. Mantap.